Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudara Ustaz pengacara majlis yang saya muliakan, yang berbahagia Majlis Jenderal Datuk Haji Nawawi bin Daud, mantan pengarah, ketua pengarah kami Kagat, merangkap tuan guru, pembimbing kami satu Mesir Jurulah, dan juga merangkap pengerusi Masjid Qaryah Bagan Pinang, yang bahagia Timbalan Pengerusi Datuk Ibrahim, yang berhormat Ustaz Fatah selaku Alun Bagan Pinang, yang bahagia Datuk Khairuddin, yang saya hormati lagi saya kasihi, yang saya sayangi Kena Burhan bin Sagoni, Komandan Usasda, yang merupakan sahabat karib saya, yang saya muliakan Kinaruddin Shah bin Jamil, pengarah kerohanian Markas Pemerintahan, Latihan dan Doktrin Tentera Darat, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Qaryah Bagan Pinang, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang saya muliakan, tuan-tuan guru di dalam barisan Puak Agama Angkatan Tentera, Datuk Nizar Zamli yang merupakan tenaga pengajar di masjid ini, saya dipahamkan Meja Najib, dan seterusnya tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita sama-sama diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi mengurusi dia pantun dari wajib, nak lanjutkan. Wajib jadi makna bila dia tak pantun, saya pun tak pantun. Tapi pantun saya pantun nasihat orang tua-tua, cari dalam buku memang tak jumpa. Sebab pantun ni tak tahu daripada alam mana. Pantun dia ringkas saja. Burung kenek-kenek beriringan mereka terbang. Boleh kan? Pesan Datuk Nenek dengan ceramah jangan sembang. Satu ni, burung kenek-kenek hujung dalam belanga. Pesan Datuk Nenek dengan ceramah jangan lena. Senang kan? Burung kenek-kenek di depan. Bolehlah buat pantun. Pertamanya, mari sama-sama kita merahmat segi puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di Masjid Qaryah Bagan Pinang dalam satu program yang sangat penuh dengan makna dan erti, iaitu yang telah disebut oleh yang bahagia Datuk Nawawi tadi tentang program pikat, kemudian terpampang di hadapan program SIMIT. Ini di antara satu usaha untuk mewujudkan kesaling hubungan dan juga kesinambungan cita rasa dan hubungan di antara Barisan Pertahanan Negara, Angkatan Tentera Malaysia Amnya dan Tentera Darat khasnya dengan masyarakat awam setempat. Dan bila saya dengar Datuk Nawawi punya ucapan sebagai pengerusi masjid ni, saya rasa sebelah masjid ni warna hijau lah. Sebelah ni dah warna tentera. Datuk duduk tadi pun sebelah tu Datuk dengan pangkat rumah sebelah tu baju Melayu. Tengok barisan ahli-ahli jawatan kuasa dengan segak baju Melayu tu adalah di antara pakaian nombor 10 pada bawah dalam tentera. Jadi makna kita nak cerita tentang hubungan yang sangat baik civil military, cooperation, hubungan tentera dengan masyarakat memang dah wujud dah di sini, apatah lagi dengan umumnya di bandar Usasda, di bandar Port Dickson yang dikenali sebagai bandar tentera darat. Jadi dengan vision yang telah disampaikan oleh pengurusi masjid tadi untuk saling kerjasama dengan tentera,
Jadi sangat wujud suatu hubungan yang sangat kuat sebenarnya di antara tentera dan rakyat di kawasan ini. Tidak lagi menjadi suatu benda yang pelik, tentera dulu asing, masyarakat asing, tak pelik lah. Sekarang ni dah boleh dikatakan semani, apatah lagi dipimpin pula oleh bekas jeneral askar dengan apa nama ni, regimentalnya, dengan disiplinnya, dengan ruangan-ruangan yang disediakan. Jadi semua adalah di antara latihan-latihan yang telah diterapkan oleh Yang Berhormat Datuk sebagai bekas ketua agak dan juga bekas pegawai kanan tentera darat secara khasnya di dalam pentadbiran. Cuma saya pada hari ini kita nak buat satu kesimpulan saja. Nak cerita tentang macam mana nak wujud hubungan baik di sini dah sangat hubungan baik lah. Kan? Cuma nak tunjuk yang mana askar, yang mana awam tu je, yang kita pakai baju hijau, yang ada tak pakai baju hijau, pakai awam ni kan. Nak tunjuk itu antara tentera ini awam. Tapi sebenarnya kita adalah satu yang sama. Sebab itu penganjur telah memilih tajuk untuk menjadikan sebagai satu bahan untuk kita renung tentang sirah Nabi SAW, perjalanan baginda Nabi, bagaimana sebagai seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Main dah mahu nak buang tipu nak bagi tu. Tadi Datuk ceramah tu, tak apa kita okey dah. Sebab Datuk pun lebih kurang Datuk seorang yang hebat, masih nama lagi terpampang kolong-kolong kan tu, walaupun duduk di sini. Kan? Dia mic tak pernah bunyi, tak pernah bunyi, dia kata orang tengok. Lagi mic ni kena balik kata. Baik. Sejarah perjalanan Nabi SAW daripada seorang manusia yang bukan tentera, tetapi Nabi telah berjaya menjadi panglima perang yang hebat, membina ketumpukan angkatan pertahanan yang hebat. Jadi di situ pun telah memaparkan bagaimana wujudnya tentera itu sebenarnya daripada masyarakat. Dan kita melihat ketika mana Nabi mula-mula diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Nabi berada 13 tahun di kota Mekah, belum lagi terbincang tentang masalah mewujudkan suatu ketumpukan pertahanan. Tapi bila Nabi sampai ke Madinah, tahun pertama Nabi di Madinah, kita kena ingat, Nabi telah mengasaskan suatu yang tidak pernah wujud lagi dalam sejarah ketamatan manusia, yang dinamakan sebagai Piagam Madinah, ataupun kita sebut Sahifah Madinah. Kita panggil lebih kurang perlembagaan lah gitulah. Sebab apabila Nabi dah sampai di kota Madinah, Nabi melihat perlu diwujudkan suatu hubungan yang baik di antara masyarakat Islam dengan masyarakat yang bukan Islam. Sebab nak wujud di situ suatu sistem pemerintahan. Bila kita sebut sistem pemerintahan, dia terdiri daripada pelbagai lapisan, tabaqatin syatta. Di antaranya adalah pentadbir. Selain daripada pentadbir, pengurus. Selain pengurus, turun-turun ke bawah, dan satu lagi adalah tentang pertahanan. Nak wujud suatu pertahanan yang kuat, mesti wujud dulu suatu masyarakat yang saling faham memahami antara satu sama lain. Kalaulah masyarakat tidak faham bagaimana tugas yang perlu dimainkan oleh ketumpukan pertahanan, tidak akan wujud kerjasama. Tuan-tuan, bila tak wujud kerjasama ni apa masalah dia? Saya boleh tak faham bunyi. Tegas. Halo. Ini tak stabil lagi. Dia galau. Oh, tak payung. Halo. Kau dia kena suara musi. Musi tekak okey kan, orang cakap tak boleh. Betul tak Zamri dia tenaga pengajar sini. Kena step back. Tak bunyi tukar. Apa cerita lebih kuat lah. Suatu ketumpukan pertahanan, kalau kita melihat masyarakat dengan tentera ini perlu duduk sama. Kalaulah tak duduk sama, dia akan wujud suatu kecelaruan di dalam masyarakat, negeri maupun negara. Kita boleh tengok contoh-contoh yang banyak macam mana berlaku di dalam sejarah bangsa kita sendiri. Tuan-tuan, semasa abad ke-15, Melaka menjadi suatu tempat yang sangat hebat. Melaka menjadi pusat pengembangan Islam yang tersohor. Pelabuhan Melaka dibuka seluas-luasnya. Melaka dikenali seantero dunia pada masa itu. Sehingga kan dalam catatan penulis, di pelabuhan Melaka saja terdapat 89 dialek bahasa.
Dialek bahasa, bukan kata bangsa, bahasa. Bahasa ni maknanya daripada bangsa-bangsa lah. Bangsa tu datang bahasa ni, bangsa lain datang bahasa ni, Cina dengan bahasa Cina, India bahasa Cina tu. Di dalam pelabuhan Melaka saja, memakmurkan Melaka. Termakmur yang menjadi suatu tempat pengembangan Islam yang hebat. Dan pada masa itu Melaka dipimpin oleh Sultan Mansur Shah dan Sultan Al-Hamid Riayat Shah. Bila dilihat kepada kajian, kenapa Melaka menjadi begitu hebat pada masa itu? Tak lain tak bukan kerana wujudnya suatu perasaan kasih sayang, kesaling hubungan yang sangat baik di antara masyarakat, di antara pemerintah dan juga di antara barisan ketenangan. Maka kerana itu dibuka seluruh-seluruhnya pintu istana. Diundang ulama-ulama besar daripada India maupun daripada Arab Saudi datang memberi pendidikan untuk memahamkan tentang tugas menjaga dan kepentingan menjaga negara. Tetapi apabila pecahnya ikatan itu, apa jadi? Apabila dah mula wujudnya suatu persengketaan yang boleh memisah jarakkan di antara sesama masyarakat, termasuklah tentera dan masyarakat, maka kasih sayang pada negara pun kurang. Maka wujudlah selain daripada faktor-faktor luaran, datangnya Portugis dengan dipimpin oleh Al-Qasim Al-Bukaki tahun 1915. Selain daripada wujudnya faktor luaran itu, wujud juga faktor dalaman, iaitu tidak percaya, iaitu saling tidak menyayangi, iaitu saling tidak jujur, saling tidak integriti. Sehingga ada di antara orang-orang besar Melaka yang meracuni pemikiran rakyat-rakyat Melaka, dan ada tumpah kesetiaan itu sudah pun tidak ada, dan pintu Melaka dibuka daripada dalam. Akhirnya musuh boleh datang dengan sewenang-wenang. Inilah bahananya kalau tidak wujud saling percaya di antara satu sama lain. Kalau tak berapa nak nampak sebab yang Melaka dah lama, kita lewatkan sikit. Sejarah 2013. Sejarah apa? Sejarah apa 2013? Ingat kita ingat? Sejarah apa? Sejarah negara kita telah dicabut kedaulatan, ditandur dekat Sabah, bukan kita. Tapi pada masa tu pengganas-pengganas ataupun pemberontak datang masuk ke dalam. Kalau kita tengok secara dalam, mereka yang datang itu bukan orang lain, yang punya ikatan persaudaraan dan juga ikatan kemasyarakatan dengan penduduk setempat. Apabila penduduk setempat sudah tidak lagi menganggap negara ini negara mereka, dan juga pun tidak memberi ketaatan kepada pemimpin negara, ataupun tidak wujud kasih sayang sesama masyarakat, maka dengan senang negara dikorupsi. Inilah bahananya apabila pemimpin, apabila masyarakat dan barisan ketenteraan, barisan pertahanan maupun masyarakat setempat tidak dapat bersatu. Maka kerana itulah kita melihat Nabi SAW apabila tahun pertama di kota Madinah, Nabi telah pun mula mengasaskan Sahifah Madinah, satu perlembagaan yang sangat hebat yang membarisi 47 pasal. 23 daripadanya menceritakan, mengisahkan tentang hubungan sesama Muslim, manakala 24 daripadanya membicarakan tentang hubungan bukan sesama Islam. Digabungkan semua itu menjadi 47 pasal yang menceritakan tentang keharmonian, kelestarian, kesantunan dan hubungan yang sangat baik di dalam masyarakat. Sebab itu apabila tahun kedua hijrah, apabila datangnya suatu seruan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sebagai pemerintah yang utama, apabila Nabi merasakan perlu diwujudkan suatu ketumbukan pertahanan, tahun kedua hijrah telah pun dilancarkan suatu perang yang besar dalam sejarah Islam yang disebut sebagai perang Badar Al-Kubra. Sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, zaman Nabi SAW tidak ada tentera. Tidak ada suatu istilah yang dikatakan Angkatan Tentera Madinah. ATM juga, Angkatan Tentera Madinah. Angkatan Tentera Malaysia, tidak ada. Bila mana Nabi, tapi benda tu Nabi sebagai Nabi yang sifatnya pun memang cukup tepat, sifat para Nabi kan. Sifat Nabi dah berapa? Sifat wajib Nabi. Yang paling sifat wajib Nabi dah berapa? Ada 4 kan? Sidik, amanah, tauhid, fatanah. Fatanah tu kebijaksanaan Nabi SAW. Para Nabi semua bijaksana. Nabi duduk aja di kota Mekah, Nabi dah mula nampak apa yang perlu Nabi bina untuk membina kekuatan. Sebab itu Nabi nak hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab kalau Nabi dah duduk di kota Mekah terus tak ada masalah.
Nabi boleh aja dulu, Nabi diangkat menjadi pemimpin, datang pemimpin Quraisy, kata Muhammad, nak apa Muhammad? Engkau berhenti dakwah kami, kau nak apa? Nak jadi ketua, kami lantik jadi ketua. Kau nak harta, kami kumpul seluruh harta Mekah ni, ambil lah. Engkau nak anak dara yang paling cantik, kami jadi buat satu program Ratu Cantik Mekah, pilih yang paling cantik, seksi sekali, ambil lah Muhammad, asalkan duduk diam. Lalu Muhammad kata tidak, aku akan terus berjuang. Dan Nabi berhijrah, sedangkan Nabi sangat sayang kepada Mekah. Nabi berhijrah, kenapa? Kerana agama memerlukan sultan. Agama memerlukan kekuatan. Agama memerlukan kekuasaan. Sebab itu vision yang Nabi telah bina. Apabila Nabi menerima wahyu, Nabi nak lahirkan suatu ketundukan pertahanan yang kuat, yang mampan, yang hebat. Nabi telah mula di kota Makkah. Apabila asas Nabi telah tanam dengan quwwatul iman wal aqidah. Ini secara umum, sebab masa-masa itu tentera tak wujud lagi. Tidak ada pemilihan macam sekarang, tak ada. Pada masa itu seluruhnya para sahabat, apabila dengan para sahabat, kemudian dengan al-aqrabin, dengan orang-orang yang hampir dengan Nabi, kemudian dengan orang-orang lain yang mengikut seruan Nabi, Nabi tanam kekuatan iman dan akidah sebagai tonggak kepada kekuatan persenjataan maupun kekuatan kemasyarakatan. Apabila wujud kekuatan ini, kekuatan iman dan kekuatan akidah ini, maka senanglah Nabi nak elevatekan kekuatan ini kepada quwwatul mahabbah wal ikhwah, kekuatan kasih sayang dan juga persaudaraan. Senang. Kita hari ini masalah tidak wujud kekuatan kasih sayang, kekuatan persaudaraan sesama kita, boleh jadi kerana tidak ada kekuatan iman dan kekuatan akidah. Kita tak rasa sahabat kita yang seagama dengan kita tu adalah orang yang perlu diutamakan, tak masalah. Kita rasa kita yang lebih utama. Sebab tu masyarakat kita pun kita tengok macam-macam kan. Ada yang bergaduh. Tadi saya datang ada jam sikit, ada accident di situ. Saya sempat dah tengok macam mana boleh accident dia berlaku. Sempat tengok saya lah. Saya rasa itu dengan atas sifat tak puas hati. Sebab dua-dua pergi bertemu situ, bukan ada jalan pun situ. Agak boleh jadilah sebabkan sekarang macam tu. Kalau tak puas hati, impin-impin ke orang betul tak main sila, dah sadar aku puas hati. Itu masalah dia. Bila kita tidak lagi rasa sahabat kita ni perlu ditambah, kata aku dulu lah macam mana aku, baik dia samsing kan, banyak. Macam tu lah tengok dalam masyarakat bergaduh kan. Di mana tu yang jiran bergaduh nombor tu, yang tu lagi hebat orang perempuan semua. Tapi polis pun bagi inform dan diterima. Yang ada orang masuk dalam TikTok, makcik, anak makcik yang baju kuning tu dah kahwin ke belum? Hak baju kuning tu dia terlibat dengan perang tu sama. Sebab saya memang lama mencari seorang isteri yang jiwa pendekat. Cara dia masuk dengan bawa penyedot sampah tu, memang itulah suami isteri idaman saya. Dia cari lama. Cara bawa tu lagi perang. Yang simpah airnya, yang pecah pasunya, sedangkan duduk sebelah rumah dia. Dan kita telah diasas dengan yang berbagai asas dalam kemasyarakatan. Kenapa wujud macam tu? Kerana tidak ada kesantunan dan tidak ada kekuatan mahabbah dan kekuatan akidah dan kekuatan iman. Maka kekuatan iman akidah membentuk kekuatan kasih sayang. Nabi bina kekuatan ini di kota Mekah. Sahabat-sahabat yang datang, sahabat-sahabat Nabi, dan diajar macam mana mereka mencintai di antara satu sama lain. Sehingga akan turunnya hadis-hadis Nabi yang banyak. Halawat salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 golongan yang akan rasa kemanisan iman. Kemanisan iman, kita tak rasa manis ni macam mana? Nak cerita pun tak tahu. Betul? Manis nak cerita pun tak tahu. Komandan Pusada cerita manis. Nak cerita tak tahu manis. Nak kita kata di mana di DVD ni ada teh tarik yang paling sedap, di mana? Tak tahu? Di mana? Puan halus. Oh, itu paling sedap. Saya tak tahu lah, saya tak pernah saya ingat itu dengan orang di channel. Kalau puan halus, okey kita cerita. Cerita tentang cerita teh tarik puan halus ni kita boleh cerita dalam masjid. Sedap tak tahu nak cerita, dia tahu itu gelas tu penuh, berlimpah dalam kulit, turun, penuh dalam cawan, penuh hati meja. Boleh. Punya orang sedap. Tapi tuan-tuan, kita hanya dengar aja kita, oh sedap. Tapi kita rasa, tak rasa.
Yang mencerita tak sama dengan yang mendengar. Yang mencerita dia cerita kembang bibi. Yang dengar tak kembang apa pun. Sebab dia kata aku tak masalah. Melainkan pegang tangan dia pergi benar sekali. Esok saya bawa kita bilang, oh betul lah kembang bibi. Itu yang dikatakan halawatul iman, kemanisan iman. Nabi bagi panduan. Ayakun Allah wa Rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua tu, yang pertama Nabi kata tidaklah kita tidak sayang benda lain lah dalam dunia ni melainkan sayang Allah dan sayang Rasul. Yang kedua, kita sayang sesama kita ni tidaklah sayang melainkan kerana Allah. Nak wujud tu bukan susah, bukan senang, susah. Kena nak ada suatu niat yang ikhlas dalam hubungan sesama kita ni. Nabi asaskan di kota Makkah. Sebab itu bila Nabi berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah, bila sampai tahun kedua hijrah, senang Nabi nak membina keterbukaan pertahanan. Dengan adanya seorang yang disebut sebagai penyeru perang ni, dia akan keliling kota Madinah, naik seekor kuda, hayya ilal jihad, jom pergi perang, semuanya boleh pergi perang. Sebab mereka telah tersedia dan disediakan. Maka kerana itu konteks kita dalam pertahanan negara, kita perlu satu ketumpukan yang sangat kuat. Untuk anggota-anggota angkatan tentera ni yang berbeza sama, kita kena ada kekuatan. Kekuatan apa yang kita perlu ada? Kekuatan apa yang kita perlu ada? Kita kena ada 3 kekuatan. Pertama, kekuatan akal. Kedua, kekuatan jasad. Ketiga, kekuatan roh ataupun mental, fizikal, spiritual. 3 benda tu. Kekuatan akal tak dapat tidak. Dia datang dengan ilmu. Kita kena kutip ilmu, kita kena cari ilmu. Alhamdulillah kita ada pusat asas darat yang dipimpin oleh komandan yang hebat. Sebab lahirnya pahlawan di situ diasaskan bukan setakat kekuatan fizikal, kekuatan mental, kekuatan spiritual ditanam dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat nak wujud satu ketumpukan yang hebat sebab kita sama-sama wajib mempertahankan negara. Sebab itulah bila kita tengok peranan masyarakat dan tentera di dalam mempertahankan negara, kita kena pegang satu benda, namanya hubbul watan wa ijtihadu ala hurriyatihi. Kita kena rasa suatu kasih sayang yang mendalam kepada tanah air kita dan kita berjihad, berjuang bersungguh-sungguh dalam menjaga hurriyah, menjaga kemerdekaan, pembebasan. Sebenarnya hubbul watan ni kasih cinta. Cinta ni dari mana? Dari perhati. Maka kena ada perasaan tu di perhati kita. Kalau ada orang yang nak meruntuhkan kedaulatan negara kita, walaupun kita tidak ada sejarah, kita ada kena perasaan marah. Macam mana perasaan marah kita kepada Yahudi yang sedang membinasakan rakan seapilah kita di bumi Palestin. Walaupun kita tak boleh buat apa-apa, kita berdemonstrasi ramai-ramai angkat bendera, tak boleh buat apa. Sini kita angkat bendera, kita demonstrasi, sana dibunuh lagi rakan-rakan kita. Dan kita tidak boleh rasa reda, bahkan kita kena marah. Itulah kalau orang cuba nak menakluk negara kita, nak mengkacau bilaukan negara kita, nak musnahkan ketenteraman negara kita, kita kena marah. Kerana itu adalah nilai-nilai kecintaan kita kepada negara kita yang tercinta. Maka oleh kerana itu kita bertindaklah untuk jauhkan elemen-elemen perpecahan di dalam masyarakat. Kita jadikan titik-titik perbezaan itu titik-titik yang kecil. Kita luaskan seluas-luasnya titik-titik persamaan di antara itu. Wajtihadu ala hurriyati, dan kita kena berjuang untuk membebaskan negara kita. Wajtihad. Nama saya pun jihadi. Nak bersyarah tentang jihad. Apa makna jihad? Jihad bukan jahat, jahat kalau. Jihad ni maknanya bersungguh-sungguh. Kalau Tuan Guru dulu kata al-jihadu wastifra'ul judi. Al-jihad ialah suatu yang perjuangan yang bersungguh-sungguh. Tak cerita bersungguh ni tetap. Sehingga dibuat satu perumpamaan. Kalau dulu-dulu, orang dulu-dulu lah mandi telaga. Mandi telaga kan? Mandi telaga ni kena bagi kain basah. Orang sekarang ni tak ada telaga, ada kain basah. Mandi telaga. Kain kampung saya panggil kain cuki. Cuki ni, kain cuki ni, kain cuki lah. Tak tahu macam mana. Tapi cuki, kain macam tolak tu tapi dilipih. Mandi dulu. Bukan kain basahan. Dulu betul. Kain basah tu, kain cuki tu setelah
Setelah mandi, kita perah dia tu. Nak kata istifragul juhdi tu bersungguh-sungguh tu, perahkan itu sampai tidak ada lagi air. Maknanya perah sampai kering macam tu pula. Tu kita sungguh-sungguh. Tak apa nak faham sebab bahasa apa kami tak tengok lama. Saya bagi contoh tebu lah, tebu. Ni contoh biasa lah. Kita tengok orang mesin tebu, macam tu lah. Sebatang tebu di mesin, keluar air tebu. Kemudian lipat 2 tebu tu, masuk lagi. Lipat 3, masuk lagi. Lipat 4, masuk lagi. Gulung dah, tak ada lipat dah, masuk lagi. Sampai dah tak keluar air tebu lah. Dah keluar debu-debu tebu. Itulah yang saya katakan istifragul jadi bersungguh-sungguh. Jadi dalam istilah bersungguh-sungguh menjaga kemerdekaan negara, kita kena ada suatu perasaan yang sangat tinggi. Macam mana nilai yang ditanam oleh Nabi SAW kepada para sahabat baginda SAW dalam mempertahankan negara Madinah, sehingga kan Nabi terpaksa mewujudkan suatu perlembagaan yang besar yang nak mendamaikan di antara penduduk-penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai bangsa, berbagai warna kulit dan juga berbagai budaya, berbagai agama pun. Sebab Nabi nampak kekuatan umat, kekuatan bangsa di situ adalah kepada penyatuan. Jadi kita, tentera dan rakyat bersatu dan berpisah tiada. Bak sirih tersusun, bak selai serumpun, bak air di dalam alur, bak ombak di dalam langit, bak paku terpaut di dinding, bak akar menjalar di bumi, bak bara di dalam api, bak cahaya di dalam pelita, bak pantai dan laut, bak lagu dan irama tidak boleh dipisahkan. Itulah tentera dan rakyat. Jangan jawab. Dia nak kena bantu, tak betul, betul tak? Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam konteks kita nak mewujudkan suatu ikatan yang hebat di antara tentera dan rakyat, saya ambil satu hadis Nabi SAW. Ketika mana Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, Nabi telah menyampaikan hadis ini dalam masyarakat. Nabi kata mendamaikan ataupun nak mengharmonikan suatu ketumbukan di antara rakyat dan juga masyarakat dan juga tentera yang pada masa itu tidak ada wujud lagi khas tentera macam ni, cuma semuanya sekali adalah daripada tentera. Nabi nak memperkasakan hubungan sesama kita, maka Nabi kata afsyus salam. Ada 4 elemen yang Nabi sebut. 3 bersangkutan dengan hubungan sesama masyarakat. 1 adalah hubungan dengan Khalik Allah. 3 hubungan secara horizontal. 4 hubungan secara straight dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi kata afsyus salam. Kedua, at'imut ta'am. Ketiga, silul arham. 4, sallu bil lail wan nas suniyam tadkhulul jannah bisalam. 4 perkara. Yang pertama, Nabi kata sebarkan kesejahteraan, assalam. Sebagai satu asas. Bagaimana nak wujudkan kasih sayang? Salam perlulah dilebarkan. Afsyus salam bainakum, kata Nabi. Sebarkan salam di antara kamu dengan itu salam. Bukan susah pun, assalamualaikum tu ya. Tetapi nilai yang ada pada assalam sangat hebat. Sebab itu kalau kita kaji sikit dari segi kalimah kan, kalimah alif lam pada assalam. Ni tengok kita nak dalam sikit lah. Contohnya kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alif lam tu ada nilai. Ialah ayat Quran, dia tak boleh buang. Memang tak boleh buang. Tapi adakah datangnya itu sia-sia? Tidak. Adakah datangnya itu saja-saja? Tak. Saya sajalah, walaupun ni saya bukan anak baca Quran, tapi saya sajalah nak kata hamidallah. Adakah sama perkataan hamidallah dengan alhamdulillah? Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap ni. Adakah sama dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Tak sama. Dan memang ejaan pun tak sama, makna pun tak sama. Sebab alif lam pada kalimah-kalimah itu membuat masalah.
Buka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata alif lam itu ialah lil jami' wasyumul. Alif lam itu menunjukkan kesempurnaan dan keseluruhan. Bila kita terima satu pemberian orang bagi kat kita, kita kata apa? Alhamdulillah. Kita tak kata hamidallah. Kita tak kata thank you. Thank you kata. Tapi bila kita sebut Arab, alhamdulillah. Rupanya alhamdulillah tu bila kita ucap alhamdulillah, dia adalah satu kata pujian terima kasih ke atas nikmat yang melimpah Allah. Sebab itu selepas sesuatu benda harus kita lakukan, Nabi ajar dengan alhamdulillah. Lepas makan macam apa? Alhamdulillahilladzi tak pernah baca ni orang. At'amana wasaqana. Kita ni Allahumma barik lana pakar. Allahumma barik lana fi ma hadaka. Habis yang balik itu dia. Alhamdulillah tak ada. Kalau kita pergi ke Brunei, Datuk yang bagi Datuk Nabi Muhammad, dia kita buka puasa makan orang yang malu tu tak boleh balik lagi, tak baca doa. Habis dia sembang semua, dia sembang bila nak balik. Balik ni dia sembang orang lagi ustaz dia tak bangun. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna kita tak ada doa tu lupa baca ni. Tapi alhamdulillah dimulakan selepas kita kenyang. Kita bangun tidur, nak tidur berdoa lah. Tak boleh. Bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa Nabi ajar dengan alhamdulillah? Nilai yang sangat besar. Kita syukur pada Allah atas seluruh nikmat, sama ada kita minta atau kita tak minta. Kalaulah Allah Ta'ala nak kira, kan? Nak kira lah, kita tidur tak baca doa pun. Allahumma bismika ahya wa amutu. Ini anak cucu kita pandai ni, kita tak pandai. Ya Allah, kami minta dengan nama Engkau lah kami hidup dan kami mati. Tak baca doa pun. Allah Ta'ala boleh suruh malaikat siapa tak baca doa, tarik nyawa dia mana tu. Esok tak ada. Tapi tak, esok kita bangun sudah. Tak minta malam tadi kata nak bangun pagi besok. Tak minta pun. Tapi Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah kita disarankan alhamdulillah, kita syukur atas seluruh nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sama ada kita minta atau kita tak minta. Allah Ta'ala lagi rezeki yang datang dengan secara mendadak, dengan secara tiba-tiba. Contohnya nak turun orang ni, Pak Ustaz, saya tadi nak pergi ke Ustaz, sebiji kata majlis. Contoh, alhamdulillah, itu kita tak minta teman. Kita minta lagi lah, kita syukur atas nikmat kepada Allah. Balik kepada kalimah assalam, afshus salam. Semua juga. Bila kita kata assalamualaikum, sejahteralah ke atas kamu. Bukan kita saja tau. Al-Ilam tu jami' semua. Kesejahteraan pada kamu, pada isteri kamu, keluarga kamu, semua yang ada di sana tu. Sebab tu dia bagi salam tu sunat, tapi jawab salam tu wajib. Dan jawab salam tu pula, ya tengok, ada kita bagi salam, kena ada jawapan kan. Ada juga tempat yang bagi salam, kita tak mendengar jawapan. Di mana bagi salam dengan bagi salam dengan ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Semua ada waalaikumsalam. Tapi kita tak pernah hati kita tak bagi salam. Baik, afshus salam, sebarkan salam. Ini asas dalam keluarga, asas dalam masyarakat. Sebarkan salam. Yang kedua, al-mu'taat. Memang pada masa Nabi memulakan asas masyarakatan di kota Madinah, Nabi ajar benda-benda ni sebab dia nak membina satu perasaan kasih sayang. Al-mu'taat, banyaklah dia makan. Kan, belanja-belanjalah makan, pagilah makan, buat jamuan, buat penuhi. Alhamdulillah, mana ada jamuan? Ada? Ada. Tak tulis pun tak ada jamuan? Tak ada. Dan tengah-tengah ada jamuan, hujung kecil kan hujung, jamuan disediakan. Orang dah tengok, tak ada jamuan, tak sedang. Betul-betul, jamuan disediakan. Nak lagi cantik, jamuan tu besar sikit. Ada muka saya buang tulis itu, malam ini jamuan disediakan. Ceramah ada. Ceramah sikit ya hujung. Jamuan. Nak datang tengok makan jamuan ni. Dengan ceramah tu. Oh ya lah. Begitulah. Jangan makan. Sebab dia makan ni kita seronok. Bila ada makan semua seronok. Bila tak ada makan tak ada. Program apa pun, cegak macam mana pun, cantik macam mana, makan bekak ada. Kalau macam mana hebat pun, tiba-tiba makan tu lalat banyak dah sejuk pula apa. Ustaz tu macam mana? Tak sedap. Tak pasal apa saya ustaz punya.
Kalau kata makan sedap, terbaik amal ni semua bagus, jemaah pun bagus, pengurusi pun bagus, sediakan makan cantik, makan. Kalau makan tak elok, habis balik pertama cakap, makan kan. Ada satu program kita buat, pakai penceramah tu pun kau tahu, kita mari ke kambing berapa, tengok-tengok biusuk. Biusuk pun tulang. Nama sup tulang. Yalah betul lah, sup tulang lah. Ada orang isi tulang tu, duk gigit tulang. Tulang, sup tulang tak? Oh ya, semua bukan kita sup lagi, sup tulang. Tak cakap kali tu macam-macam. Nak kena singgah kedai tu pula. Jadi makan tu penting. At'imu ta'am, bukan jadi satu kesalahan. Sediakan makanan untuk orang adalah satu pahala yang sangat besar. Apatah lagi saat-saat orang sedang memerlukan makanan dan macam sahabat-sahabat kita yang sedang terkesan dengan bencana-bencana besar, kita hantar makanan dan sebagainya, itu adalah satu yang sangat baik. Dan yang ketiga adalah silul arham. Ini pesanan Nabi SAW. Kukuhkan hubungan silaturahim. Silaturahim ni silah. Silah ni bahasa Arab, rahim pun bahasa Arab juga. Silah tu makna apa? Hubungan. Rahim. Jadi kita pun silaturahim. Orang sebelah kita kata silaturahmi, sama lah tu. Cuma nak silaturahim dia terjemah dalam bahasa Melayunya adalah hubungan kasih sayang. Dan hubungan kasih sayang boleh kita elaboratekan banyak. Kan? Silaturahim secara dekat, silaturahim secara besar, silaturahim secara luas. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-Nisa ayat 45 kalau tak silap saya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat ila akhir ayat. Itu Allah Ta'ala susun satu tabaqat, tingkatan kemasyarakatan yang kita nak kena buat baik. Pertama, Allah Ta'ala kata sembahlah Allah dan jangan kamu syirik dengannya sebagai asas. Wa bil walidaini ihsana wa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dengan ibu bapa buat baik. Wa bidhil qurba, buat baik dengan adik-beradik terdekat. Kan? InsyaAllah. Teruskan. Boleh teruskan. Saya Datuk tengok ni apa kata dua mati insya-Allah. Memang Datuk ni Datuk kata puasa lah. Saya tengok tuan-tuan, tengok perempuan, tengok Datuk kata apa nak saya mati. Tak apa sebab saya diri saya nampak kalau saya duduk tu tak nampak sikit. Diri tu macam ada yang berhormat bahasa kan. Macam duduk dia cakap diri dia lain sikit. Tengok kalau masih lagi perhatian tu nampak 100%, saya teruskan. Tapi kalau tengok pakai tunduk malu-malu, saya boleh buang dia. Okey. Wa bidhil qurba, adik-beradik terdekat. Wal yatama wal anak-anak miskin. Wa bidhil qurba wal jaril junub, dan dengan jiran-jiran yang terdekat. Ini tingkatan. Setengah orang dia ada WhatsApp group sampai berapa? WhatsApp group sekolah rendah, WhatsApp group tadika, WhatsApp group bilik bersalin. Daripada bersalin tu dah ada yang pulang. Lepas tu masuk sekolah menengah, WhatsApp group sekolah menengah, WhatsApp group mata, WhatsApp group universiti, WhatsApp group. Terus ada kira lah. Tapi WhatsApp group dia balik tak ada. Satu. Yang kedua ada juga WhatsApp group dia balik. Tapi dia jadi silent reader. Dia jadi dia baca hadis, mukanya punya teriak. Dia buat apa hari bagi mana? Teman-teman pula dalam tu ada ex-girlfriend, ex-girlfriend lagi lah tanya macam. Yang adik-adik ni tak pernah nanti tahu. Apatah lagi kalau dia balik terdekat, yang satu perut dengan mak lagi kau tak tahu. Apatah lagi kalau mak mati meninggalkan harta pula, tak adil pula, lagi tak ambil tu, bukan tu. Putus silaturahim. Kawan-kawan. Ya. Nabi bagi panduan tahu. Nabi kata apa tu? Nabi kata apa? Idza fa'alat ummati 15 khaslatan al bihal bala, dalam kitab Barul Madi ini bikin 15. Apabila umat aku ada buat 15 perkara dalam dunia ni, Allah Ta'ala dah boleh turun bala lah. Sebut 15 tu banyak lah, saya nak sebut sikit ya. Pertama, Nabi kata wa aqqa ummahu wa jafa abahu wa barra sadiqahu. 3 serangkai. Apabila seseorang itu dia menderhaka ibunya, wa jafa abahu, dan mengasari ayahnya, wa barra sadiqahu, tetapi dengan kawan-kawan dia cukup baik.
Dengan kawan-kawan belanja makan, tak masalah habis. Itu gambar. RM10 pun tak apa. Tapi dengan ayah berikut, dengan mak berikut. Dengan bini pun berikut. Bini pun sama dengan lelaki pun berikut juga ada mana. Dengan keluarga ni berikut, nak kira makan tu makin tabah. Aku penat cari dia. Oh, dengan kawan. Kawan-kawan berada di Argentina. Kami tak boleh kenal. Sesama Argentina, kita boleh kenal. Penting lah kita. Kawan-kawan. Tapi dengan ada kawan yang berikut. Wabar Rasulullah. Nabi kata dengan kawan-kawan dia sangat lambung, sangat baik. Dia sangat memberi perhatian. Tetapi dengan mak ayah, dia dah tolak tepi. Benda ni boleh berlaku dan sedang berlaku. Ini menjadi tanda-tanda bagaimana bala boleh turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, buatlah baik kamu kepada ibu bapa kamu, buat baik kepada qurba, adik-adik yang terdekat dengan kamu, buat baik dengan jiran tetangga, wal jaril junub, jiran-jiran dekat, jiran-jiran jauh, buat baik. Jangan bergaduh sesama jiran. Nabi asaskan di kota Madinah tu macam mana hidup dalam masyarakat. Tengoklah ayat-ayat Madaniyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Ayat-ayat yang membentuk kemasyarakatan dan keharmonian. Semua tekan tentang perasaan, tentang hubungan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dhan min ism wa la tajassasu wa la yaghtab. Ini contoh ayat-ayat keharmonian di dalam masyarakat. Silul arham, kata Nabi SAW, panjangkan, hebarkan silaturahim. Silaturahim ini sangat penting. Apatah lagi yang mengikat satu perut dengan kita dan juga yang mengikat saudara Islam dengan kita. Kita adalah suatu benda yang sama, kita berpegang pada akidah yang sama, dan kita berbumbung ke langit yang sama, kita berpijak di bumi yang sama. Dan sepatutnya kita punya kasih sayang yang sangat kuat. Sekarang ini, tentera di dalam mendepani arus globalisasi, arus pendekatan sekarang ni, arus kita nak mewujud ke satu angkatan yang lebih hebat, angkatan masa hadapan, dalam meneraju pertahanan negara, kita dah meletak kepentingan masyarakat sebaris dengan keselamatan negara. Masyarakat perlu diberi perhatian, masyarakat perlu dinilai, masyarakat perlu didampingi. Sebab itu di antara penugasan tentera sekarang bukan hanya berada di perbatasan, mereka juga berada di dalam ketika mana bencana-bencana yang dukung mak ayah yang sedang dalam banjir yang selamatkan itu. Kadang-kadang ini dah barisan-barisan tentera nak mewujudkan suatu perasaan kasih sayang di antara masyarakat dan tentera. Kalau dulu, zaman dulu memanglah, saya ingat saya budak-budak ini beli bagi Datuk Mubaskil, ingat masa zaman kita dulu kita tengok tentera ni memang satu ketumbukan yang elit. Tentera ni kita tak boleh kacau. Tengok kalau kau buat, kau tengok kalau duduk di hutan takut, kita takut. Ingat dulu-dulu duduk naik gunung, dia dah duduk kampung dan dipanggil bahasa apa? Memugar. Betul ya? Bahasa Malaysia memugar. Kampung saya panggil memugar. Tidur tanah ubi kan, tengok tutup. Oh, tu dia punya terang kepala dia. Takut kita. Takut. Kalau tentera 3 tan masuk dalam sebuah kedai makanan, kedai restoran, laut orang. Bukan takut tu sebab tak tahan bau. Tentera ni duduk sebulan dalam hutan, turun masuk dalam kedai, pening orang kedai tu. Kalau order ni goreng, jadi order kota goreng, kita tinggalkan terang. Dan kita risau. Tapi benda tu bawah. Apabila sekarang ni program-program yang seumpama ni lah diwujudkan, meletakkan satu sinergi di antara tentera darat dan tentera rakyat sebagai satu kekuatan yang sangat besar di dalam kesejahteraan hubungan. Maka pada itu kita binalah sama-sama. Sebagaimana yang diasaskan oleh Nabi SAW, 2-3 perkara yang perlu ditanam dalam masyarakat, di dalam negara, dan akhirnya semua ada ketumbukan pertahanan maupun barisan-barisan yang ada di belakang. Kita kena faham bahawa kita tetap di atas satu perjuangan yang sama. Barulah yang keempat Nabi sebut, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan kamu solatlah pada malam hari ketika mana manusia tidur, tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Nabi tekankan 4 konsep tentang kemasyarakatan, satu je konsep tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak bermakna satu tidak penting. Bahkan yang satu itulah yang menjadi tunggak, yang menjadi kekuatan. Kerana daripada kekuatan iman, kekuatan akidah, barulah terbina dan terlerai kekuatan-kekuatan yang lain. Saya seru kepada
rakan-rakan seperjuangan dengan saya di dalam Angkatan Tentera Darat, khususnya untuk kita membina keyakinan diri melalui kekuatan-kekuatan yang saya sebut tadi lah. Kekuatan akal dengan ilmu. Carilah ilmu sebaik mungkin. Begitu juga seruan untuk masyarakat setempat yang bahagia Datuk sebagai pengurusi masjid sangat hebat. Masjid dah berubah menjadi suatu masjid yang sangat indah, yang ada corner apa nama itu? Fotobus. Fotobus. Ingat bila kahwin ada fotobus. Bila kahwin kita tak tahu bila cari pakai di situ lah. Tengok gambar apa semua kan. Ada pula kamera pula lagi. Kamera tak ada. Kamera pula ada print gambar. Pakai. Sekarang ni ada tulis tak? Ada my husband lah, ada macam-macam. Ada fotobus. Sekarang ni ada fotobus masjid. Alhamdulillah. Tapi yang terbaiknya sebelah fotobus ada tabung derma. Yang tu yang terbaik. Sebab dah tangkap gambar tu jangan lupa. Tengoklah tabung. Jangan tengok saja. Kalau tengok tabung senyum, sedekah juga tapi tak jadi. Tabung tu dia kena buat sesuatu lah untuk tabung tu bawa betul. Alhamdulillah. Ini adalah di antara contoh-contoh. Jadi seruan supaya kita membina kekuatan akal, kekuatan ilmu, iaitu melalui pengajian-pengajian. Baik tentera, baik awam, kita kena bina kekuatan ilmu. Kerana Nabi kata nak pergi mana pun kita ni dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilm. Semuanya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu lah yang boleh menyelamatkan perjalanan hidup kita. Ingat, kita ni tak lama bertemu Allah Ta'ala. Kalau kita tidak ada ilmu, amal-amal kita boleh jadi tak betul dan tidak termasuk di dalam kategori amal yang saleh. Yang kedua, sama-sama kita bina kekuatan spiritual, kekuatan kerohanian. Ini kekuatan kerohanian dia boleh dengan kekuatan ilmu. Ilmu lain, kerohanian lain. Sebab itu sikit Nabi. Sebab itu ketika mana suhuf Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa Allah Ta'ala turunkan kitab yang namanya Taurat. Selain daripada kitab diturunkan suhuf. Suhuf ni adalah helaian-helaian untuk menambah baikkan lagi tentang syariat. Kerana Allah Ta'ala turun pada masa itu bertingkat-tingkat. Jadi dalam suhuf Nabi Allah Musa alaihissalam ada fiha mawa'iz, fiha ibarun wa mawa'iz. Padanya ada ibarat-ibarat dan juga ada mau'izah. Mau'izah ni maknanya ada peringatan-peringatan. Di antaranya ialah peringatan tentang manusia. Dipecahkan manusia ni kepada 3 pecahan. Manusia ni pada kehidupan harian, bermula daripada pagi nak sampai ke malam, nak tidur pula, dia kena pecah dari dia kepada 3. Pertama, untuk memikirkan pada al-aklu wasyab, untuk makal wal mashrab, untuk urusan-urusan makan dan minum, urusan mencari harta, urusan mencari rezeki dalam kehidupan. Yang kedua, fi ibadati rabbih, dia kena pecah untuk beribadat kepada Tuhan dia. Yang ketiga, fi munajati ila rabbih, kena pecah untuk nak bermunajat kepada Tuhan. Kalau nak dikirakan ibadat dengan munajat lebih kurang sama, tapi dia letak asing, bahkan dibuat pecahan yang berbeza. Kerana benda itu tak sama. Kita beribadat, semayang, baca Quran, berzikir, beribadat. Semayang 5 waktu, beribadat. Munajat adalah muwajahah. Adalah kita duduk bersama-sama merenung diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut sebagai kekuatan spiritual. Kita bina-bina benda tu. Makna kekuatan hubungan kita dengan Allah bukan hanya dekat sembahyang fardu. Kita kena banyak sembahyang sunat. Kita kena banyak ikatan pada malam hari. Kita kena bangun solat malam. Contoh supaya kita wujud kekuatan yang disebut sebagai spiritual. Dan nak membina kekuatan spiritual ni, kita kena pastikanlah amalan-amalan zikir-zikir yang kita lakukan adalah yang berterbangan. Dan yang terakhir adalah kekuatan fizikal. Kekuatan fizikal saya tak payah syarah banyak. Sebab ini adalah satu kekuatan yang sangat diterapkan bahkan dalam barisan ketenteraan. Kekuatan fizikal ini diutamakan. No? Masyarakat pun sama. Kita nak masyarakat yang kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat disayangi Allah daripada mukmin yang lemah. Menjadi asas. Menjadi asas. Kita tak nak kita tu tak kuat. Kita tak nak penyakit banyak. Kita tak jaga kena kesihatan. Kena jaga supaya kita ni beribadat Allah Ta'ala dengan sempurna. Walaupun hadis yang ada di dalam setengah kitab yang para ulama hadis mengatakan hadis dhaif, tapi kita boleh ambil contoh apabila kita makan yang berlebihan, dia akan merosakkan kita punya kekuatan ibadat pada Allah. Dalam kitab Bahrul Madi, dalam kitab penuh bagi hati kerana Syekh Abdul Qadir,
Dalam bab perut ada cerita hadis ni. Dia kata al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a'in. Asbabna adam al-qaimatun yuqina sulbah. Wa in kana wala budda fasulusul nafs wa sulusul lil aqli wa sulusul syahwat. Nabi kata mukmin makan sikit, orang tak beriman makan banyak, sehingga dinisbahkan mukmin makan satu perut. Orang tak beriman makan 7 perut. Tak tahu 7 perut tu dia makan banyak semua, makan banyak. Nabi kata hasbabna adam al-qaimatun, adalah anak Adam kira-kira beberapa suapan. Ni gaya tu ustaz makan banyak tak boleh lagi. Ada kambing. Beberapa suapannya. Yuqimna sulbah, yang boleh menegakkan tulang belakang. Wa in kana wala buddha, tapi ada buat macam mana benda ni kita tak pernah nampak. Malam ni jamu kambing lah. Tak pernah jumpa kambing lama dah ni. Wa in kana wala buddha, Nabi kata kalau tak dapat tidak, benda tu kamu sedap. Nak makan banyak juga. Tak makan banyak tak lena. Balik rumah tu bila pula kena jumpa makanan macam tu. Kena rendang pula. Kambing rendang ada kan? Ada lah pun. Bubuh je lah kambing rendang. Tak mau. Rendang pula rendang Minang. Bukan rendang sebarangan ni. Hak masak tak ada. Orang Minang betul. Tambah lagi pula. Nak darah. Tambah tu. Jadi memang nak makan banyak. Wa in kana wala buddha. Tak dapat tidak. Falusul lin nafs. Jagalah peraturan. Sepertiga daripada badan kamu untuk nafas diri, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Maknanya jangan kita menerobos, melanggar hak-hak yang ada. Jaga hak-hak tu, makan sikit untuk nak diri, untuk nafas, jaga untuk makan, jaga untuk minum. Setengah-setengah ulama mendefinisikan hadis ini, mengatakan bahawa inilah elemen faktor kesihatan. Makan dan minum dan diri, nafas kena jaga. Jangan kita tak tengok azam hak masing-masing. Maka sebab itu kalau tak tengok hak masing-masing, kita melangkah aja menyebabkan nafas kita jadi sempurna. No, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai orang tu bergigil. Nafas tak ada. Macam nak mati dah. Sebab dah nafas tak ada. Sebab orang tak ada. Darah ada. Dan jadi kenyang dah ambil hak habis. Para yang pengkaji kesihatan ambil hadis ni juga menyatakan bahawa amat sesuai badan kita ni kalau kita makan kita selang dengan minum. Jangan makan dan minum. Makan dan minum jangan. Sebab dia ada hak masing-masing di dalam tubuh badan. Itu tentang sebab makan ni dia sangat berkaitan dengan fizikal. Kalau kita tak makan, fizikal kita tak kuat. Tapi tidaklah bermakna dengan kita makan berlebihan, fizikal kita juga jadi kuat. Ya. Sebab kalau fizikal yang kuat bukan tergantung di atas makanan secara total, tetapi di atas disiplin terhadap pemakanan. Jadi ketiga-tiga faktor ini ada semua pada tentera dan juga pada masyarakat awam. Ada semua. Kita jagalah dia sebaik mungkin. Sebab dia akan menjurus ke arah suatu kombinasi yang baik dalam tubuh badan, seterusnya melahirkan satu kekuatan yang sama, melahirkan suatu semangat yang sama, melahirkan suatu wadah yang sama, dan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan kedaulatan negara kita yang tercinta. Jadi rasa sekadar itu saya ambil tengah-tengah, menunjuk kata 8.20, Datuk kata 39, saya ambil tengah-tengah. Tengah-tengah pun tak sampai lagi. Kira-kira lalu, kira tengah, sebab kita faham, bulan purnama lepas Maulid punya program, insyaAllah ada masa dan ada ketika kita jumpa lagi dari masa. Mudah-mudahan perhimpunan dan pertemuan kita pada malam ini menghasilkan dan membuahkan sesuatu yang baik. Saya ucap tahniah khusus kepada Komandan Pusat Sedar dan juga Tuan Datuk Murusi Masjid Harian Bagan Pinang di atas penganjuran bersama ini yang sangat baik dan sangat besar manfaatnya, dan sangat-sangatlah benda ini mendatangkan kesan dan mendatangkan manfaat yang boleh dielaboratkan di mana-mana. Sebab kalau nak dikirakan dengan penganjuran yang bersama dengan masyarakat ni memang banyaklah yang telah kita laksanakan, dan ia adalah satu usaha yang sangat murni, apatah lagi dengan wujudnya pimpinan-pimpinan yang sangat prihatin tentang keperluan-keperluan ini. Mudah-mudahan ianya dapat diteruskan lagi lah untuk masa akan datang, dan kita dapat menuai hasil yang sangat baik dalam pertemuan. Sebab walau dimanapun kita, walau dalam apa pakaian pun kita, apa pekerjaan kita pun sekalipun, kita tetap nama Allah Subhanahu Wa Taala ini satu, dan kita sedang mencari
dan menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala yang sama. Nah, jadi saya rasa sekadar itu saya mohon maaf kalau salah dan silap. Terima kasih di atas perhatian yang diberikan. Semoga jumpa lagi dalam masa dan ketika. Terima kasih juga kepada tuan guru saya, pengurusi masjid, dan sahabat setia saya iaitu Komandan Sasda di atas jemputan ini, dan moga-moga kita dapat lagi berjumpa dan meneruskan kerjasama di lain masa. Jadi sekadar itu mohon maaf. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.